anda membuat komen, anda tengok dulu video itu sampai habis. Video yang belakang ni. Dan barulah anda boleh komen. Kan? Tadi saya tengok lah. Tak tahulah kurikulum tahun berapa tu tak tahulah kan. Kalau SMA di sana, di sini tahap dia sekolah menengah. Sekolah menengah ni bermakna umur 13 tahun naik sampai ke 17 tahun. Kalau tahap pendidikan, boleh dikatakan sekolah menengah Malaysia, mereka berpendidikan, pengetahuan mereka sudah jauh. Mengetahui. Setidak pandai pun mereka tahu negara ini di mana, negara ini di mana, apatah lagi bab campur tolak darat bagi ni. Kan? Tapi berbeza sama ada yang saya tengok video ni, saya tak tahulah. Sama ada ini konten ataupun menunjukkan kepada kerajaan mereka sendiri akan kelemahan dan pemikiran pencapaian pendidikan mereka tu di sana. Kan? Amat menyedihkanlah. Kalau dibandingkan Malaysia, kalau SMA tidak dah tahap sekolah menengah, kalau masih tidak memahami tentang hal ehwal luar ataupun hal ehwal dalam negara, amat memalukan. Itu kalau di Malaysia. Sebab kerajaan Malaysia seringkali mencuba pelbagai-bagai gaya untuk memajukan pemikiran anak-anak sekolah di Malaysia. Tak tahulah kalau di negara saya sana. Saya cuma terpanggil dan bercakap sebab apa perbezaan itu ketara.